Dia tidak bawa itu data. Ada usit-usit. Tak ada. Tak. Dia tidak bawa itu data. Ada usit-usit. Tak ada. Tak. Dia tidak bawa itu data. Ada usit-usit. Korang cuba bayangkan satu bilik ni ada kucing. Ada kucing. Makanan ada. Ikan Ikan. Kucing tu agak-agak kan. Nak tengok je ke? Nak tengok je makanan tu ke? Ada tak? Korang mampu menilai sendiri. Sebagai suami, boleh ke macam tu? Dan juga sebagai pihak sana yang tak ada kena-mengena pun pasal rumah tangga ni, kau diam. Kau nak bukti? Aku bagi bukti. Kau nak kan? Itu baru sikit. Itu baru sikit. Ada lebih lagi. Ada lebih lagi. Banyak sangat. Banyak ya? Sampai ada. Oli semua ada. Korang fikirlah. Duduk apa? Diorang kat atas katil. Seorang atas katil ni, seorang lagi dekat bawah. Satu bilik. Buat apa? Satu rumah pun dah kira salah, betul tak? Apatah lagi satu bilik. Seorang tidur atas, seorang tidur bawah. Berdua ke? 3 perempuan, 3 lelaki dalam satu rumah. Ada 2 bilik, 1 ruang tamu. Ya. Perempuan sana nak sangat bukti. Ni aku tunjuk satu. Apa lagi yang kau nak? I sendiri pergi sana. I sendiri sana pergi rumah tu. I pergi. I dapatkan semua. Daripada A sampai Z. 3 hari 3 malam tak habis. 2 hari 2 malam untuk dapatkan CCTV saja. Jadi untuk orang yang memekak dalam rumah tangga ni, kau diam je. Kau jaga laki kau. Betul tak? Jangan masuk campur. Tak heran pun kau ipar ke apa benda, tak heran. Faham? Sekarang ni kau cakap dengan aku bukan-bukan. Kau tak tahu pun bukti apa kau ada. Faham? Kau nak cakap aku gila, mental, semua ada. Bipolar, ada. Depression, anxiety, semua ada. Aku rasa kau yang ada sekarang ni. Faham tak? Kau yang ada. Sebab aku ni isteri. Aku as a wife. Aku yang tahu semua benda. Kau faham? Sekarang ni kau buka mulut macam kau yang terpaling isteri ni, kenapa? Tak payahlah duk menghasut-hasut. Cakap je direct. Cakap. Tak puas hati. Cakap depan-depan. Apa yang tak puas hati sangat? Apa yang bermasalah sangat? Ada kacau hidup kau ke? Tak ada kan? Ada kacau mental kau ke? Tak ada. Tak ada pun. Kau yang bermasalah betul sibuk-sibuk nak kait orang. Sibuk nak jaga rumah tangga orang. Kenapa? Kau bila bagi bukti lebih-lebih, kuat spin pula. Bukti ada depan mata pun tak ni. Data. Dia tidak bawa itu data. Ada usit-usit. Tak ada. Tengok, handphone aku pun tak terima. Yang kau kata perempuan 18 ni lah. Dia tidak bawa itu data. Ada usit-usit. Tak ada. Tak. Dia tidak bawa itu data. Ada usit-usit. Tak ada. Tak. Dia tidak bawa itu data. Ada usit-usit. Benda dah lebih. Saya nak settlekan dengan ni sahaja. Pihak belah sana dan juga saya, isteri, saya nak settle itu sahaja. Berdua. Tapi orang yang tak patut masuk campur. Duk tekan-tekan, duk cakap saya bukan-bukan. Faham tak? Sekarang ni kau yang menghancurkan reputasi adik kau. Kau yang hancurkan career adik kau. Aku ni dah berapa banyak kali dah aku cakap. Jangan update. Tolong tahan, tolong sabarlah sikit. Kenapa nak kena update macam tu? Engkau siapa? Aku siapa? Aku dah cakap dah. Jangan. Sekarang ni duk cakap, mana bukti? Curang budak umur 18 tahun. Mana bukti? Ni bukti depan mata dah ada. Faham kakak ipar? Kita dah diam dah. Kita dah banyak dah. Okay, saya dah bagi tahu dekat trade. Saya dah cakap, saya ni bukan sejenis cemburu buta sangat ke. Tak boleh bezakan mana yang baik, mana yang buruk. Takkanlah like gambar perempuan apa benda semua tu. Terus saya nak filekan perceraian. Benda tu tak nonsense. Benda tu nonsense, faham tak? Lepas tu bila saya diam, pijak kepala saya. Orang cakap ni saya ni menipu lah.
Saya tak ada bukti, sebab tu saya diam. Saya diam je. Saya ada bukti banyak. Banyak sangat. Saya diam je. Saya tak ada pembuka itu ini. Seolah-olah orang nampak saya pula yang salah dalam keadaan ni. Saya tak nak buka aib adik you pun. Tapi you duk menekan-nekan. You yang merosakkan hidup adik you. Faham tak? You nak settle, you pandai settle. Dah kata jangan masuk campur, jangan. Adik-beradik I pun tak masuk campur, mak bapak I pun tak masuk campur. You siapa? Lu siapa? Macam ni lah. Kita sebagai kakak kenal adik lain. Saya sebagai isteri kenal suami lain. Faham tak? Depan kakak lain, depan isteri lain. Takkanlah saya pun nak menghancurkan rumah tangga saya juga. Tak ada. Saya tak nak pun. Saya pun nak cerita cara baik. Tapi bila akak duk cakap-cakap ini, post bukan-bukan, saya dah tahan sabar dah. Dah berapa banyak dah saya simpan. Daripada cakap saya gila, mental, depression, anxiety, bipolar, semua saya simpan. Semua saya diam. Daripada post TikTok tak tentu pasal, nak hentam. Apa yang awak dapat? Awak tak ada dapat apa-apa pun. Saya dah block awak. Ya, saya block awak sebab awak terlalu toksik bagi saya. Awak cakap bukan-bukan dekat saya. Kalau awak tak puas hati, awak call saya. Awak call je saya. Boleh wasabi saya. Senang. Tak ada masalah pun. Bukannya saya tak macam orang yang jenis suka menyindir-nyindir lah. Yang post banyak-banyak, post benang banyak sangat, post tukar. Tak ada macam tu. Sebenarnya you tak perlu masuk pun dalam rumah tu. Sebab you tahu you sebagai suami. You ada isteri, you ada anak. You sebagai suami, you tak boleh nak mencerobohi pun masuk rumah tu. Faham tak? Walaupun diajak, tak perlu langsung. Tapi ni tidak. Tak kisah pun. Betul tak? I cakap, mana ada seorang kakak boleh cakap kalau kita ni tak percaya dekat dia, ceraikan je. Now, saya proceed lah dengan perceraian. Saya pernah cakap yang nak menghancurkan rumah tangga saya bukan saya sendiri, tapi orang terdekat. Orang yang betul-betul kita sayang, orang yang betul-betul kita nak, orang yang betul-betul kita nak hidup semati, bahagia dengan anak. Saya bersyukur Tuhan bagilah satu persatu sekarang ni. Lepas kahwin, dapat macam tu. Tuhan tunjuk, dapat pula ipar macam tu. Alhamdulillah lah, saya nak keluar daripada benda-benda yang toksik ni. Saya nak keluar. Saya nak hidup saya dengan anak dan keluarga saya, itu sahaja. Kata dia tak buat atas bawah. Pula tak buat atas bawah. Siapa kata dia buat atas bawah ni? Perempuan tu yang mengaku. Betul ke dia cakap saya mental? Ada nampak ke saya mental sekarang ni? Saya hidup bahagia, tenang, Alhamdulillah, bersyukur boleh bekerja. Betul? Boleh bekerja. Saya tak ada makan ubat. Anak sihat. Anak saya sihat, Alhamdulillah. Semangat. Apa lagi? Kalau saya mental, saya dah betul-betul gila dah. Tak adalah saya fokus social media, nak buat velocity. Tak ada. Tu tak? Tak ada make up lawa-lawa macam ni. Tak adalah make up lawa-lawa macam ni. Tak adalah pakai tudung sempurna macam ni. Faham tak? Bruce dia dekat pipi kan tak? Bruce kalau tak kat sini lah. Sini semua ada. Saya memang, saya ni waktu pantang, kau gila ke apa? Laki kau tak ada. Kau boleh jadi ngoyan, kau tahu tak? Alhamdulillah lah, support system ni ada. Faham tak? Tengok anak aku fikir balik sebab aku waras. Kalau tak anak aku pun aku dah cekik dah. Kena faham. Sebaiklah, Alhamdulillah. Boleh susu badan, boleh tu, boleh ni. Sempurna bajunya. Siapa yang cakap beromen? Siapa yang cakap? Tak tahu orang cakap. Kita tak ada tuduh yang dia beromen ke, main ke, apa ke. Tak ada. Kita hanya bercakap dia bersedukan. Perempuan tu sendiri yang bercakap. Perempuan tu yang berdengan dia. Apa benda? So dalam Islam berdosa kan. So kalau di mata korang pula, apa dia?